Langkah pertama, saya membina blok on start untuk menetapkan pemboleh ubah awal seperti tempoh amaran selama 2 minit dan melaraskan motor servo ke kedudukan 90 darjah sebagai tanda amaran awal. Seterusnya, saya membina fungsi hentikan teks untuk memastikan sistem lebih efisien dengan menghentikan sebarang animasi teks sebaik sahaja butang ditekan. Bagi interaksi pesakit, saya menggunakan block on button press. Apabila butang ditekan, sistem akan memicu melodi, memaparkan ikon atau buah dan menggerakkan servo ke 0 darjah untuk meneruskan bendera amaran. Untuk penambahbaikan, saya menggunakan pemboleh ubah yang bermakna. Saya memastikan setiap pemboleh ubah yang digunakan adalah bermakna dan jelas. Sebagai contoh, saya menggunakan nama seperti tempoh amaran dan masa mula berbanding nama rawak. Ini sangat penting supaya logik sistem mudah difahami oleh pembangun lain atau semasa proses penambahbaikan. Selain itu, atau cara ini menggunakan pelbagai jenis data. Saya menggunakan data jenis string untuk paparan teks peringatan pada LED dan data jenis boolean iaitu nilai true or false pada pemboleh ubah pilihan dibuat. Penggunaan boolean ini sangat kritikal untuk mengawal aliran logik if then dalam sistem penggera ini.
Dalam simulasi ini, kita dapat lihat teks "Sila pilih" sentiasa dipaparkan selagi tiada input. Sebaik sahaja saya menekan butang A, melodi dimainkan dan bendera amaran diturunkan secara automatik. Selepas tempoh 2 minit tanpa sebarang tindakan daripada pesakit, Block Forever akan mengesan tamat masa dan menaikkan semula bendera ke 90 darjah sebagai peringatan fizikal.